Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Al-Fatihah kepada kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, para sahabat kita, guru-guru kita, para pemimpin kita, kepada semua orang muslimin muslimat, mukminin mukminat semua hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan Fadil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, yang saya muliakan yang berusaha, Tuan Pengurusi serta barisan jawatan kuasa masjid, yang saya muliakan Tuan-Tuan Guru, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, para asatidzah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita diperhimpunkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam majlis yang cukup baik, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung perkongsian kita berkaitan kitab panduan imam dan makmum yang lepas kita bincangkan tentang larangan jual beli dalam masjid, juga larangan berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW, zaman Nabi ada orang yang cari-cari untanya yang hilang. Dia cari unta yang hilang. Man da'a ilal jamalil ahmar. Siapa nampak unta aku? Unta aku ni warna merah. Dia cari dalam masjid. Unta dia hilang, dia cari dalam masjid. Jadi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah, dia cari tu, dia menyeru-nyeru, dia menjerit-jerit. Siapa nampak unta aku? Unta aku berwarna merah. Siapa nampak? Duk menjerit-jerit. Maka kata Nabi SAW, la wajadta innama buniyatil masajid lima buniyat lahu. Kata Nabi SAW, moga-moga Allah tidak menemukannya. Dia tanya, siapa nampak unta aku? Duk menjerit-jerit, berteriak. Lalu kata Nabi SAW, mudah-mudahan unta kau ni tak jumpa. Hanya senya innama buniyatil masajid lima buniyat lahu. Hanya senya dibina masjid itu ialah untuk ia digunakan menempati tujuan asal ia dibina. Jadi kita lihat apa kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim juzuk 3 halaman 58. Kedua-dua hadis itu memberi beberapa pengajaran. Yang pertama tadi, hadis yang pertama kita telah baca kan, ada orang yang berniaga dalam masjid. Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Kata Nabi SAW, la arbahallahu tijaratak, moga-moga Tuhan tidak menguntungkan perniagaanmu. Ada orang yang berniaga dalam masjid. Yang keduanya, ada orang yang mencari barang hilang. Dalam hadis sebutkan unta. Jadi kata Imam Nawawi, pengajarannya iaitu tegahan daripada mencari barang yang hilang dalam masjid.
Begitu juga tergolong dalam perkara yang sama ialah apa juga muamalat. Urusan muamalat yang sama tujuan dengannya. Contohnya jual beli. Apa lagi muamalat? Sewa menyewa dan sebagainya yang berkaitan dengan semua jenis akad, dan begitu juga mengangkat atau menyaringkan suara di dalamnya. Jadi setelah meriwayatkan hadis itu, Al-Imam At-Tirmizi, dia Tirmizi boleh, At-Turmuzi boleh, Tirmizi pun boleh. Orang Damansjaya panggil apa? Turmizi, ya. Turmuzi boleh, Turmuzi, Al-Imam Turmuzi, Tirmizi, Tirmizi. Masyhur macam mana? Masyhur Tirmizi. Tapi tiga-tiga betul belaka. Kena orang Melayu Tirmizi terus. Jadi kalau dengar sebutan tu, ya betul belaka. Cuma masyhur At-Tirmizi. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah mengulas, beramal, berpegang atau berdasarkan dengan hadis inilah, maka sebahagian ahli ilmu membenci perbuatan, ya ini perbuatan apa? Jual beli di dalam masjid. Mengulas kata-kata At-Tirmizi ini, Al-Syeikh Al-Mubarakfuri mengatakan itulah yang hak. Itulah yang hak, maksudnya yang sebenarnya, kerana berdalilkan hadis pertama tadi. Namun kata At-Tirmizi, segolongan ahli ilmu pula memberi rukhsah, iaitu dengan arti kata lain dia membolehkan. Boleh apa? Jual beli dalam masjid. Jadi mengulas kata-kata At-Tirmizi ini, Syekh Al-Mubarakfuri sekali lagi mengatakan, aku tidak pernah terjumpa satu dalil pun yang menunjukkan adanya rukhsah, keharusan yang membolehkan jual beli dalam masjid. Maka dengan itu hadis pertama tadi menjadi hujjah ke atas sesiapa yang mengharuskan. Wallahu alam. Jadi apa yang kita katakan tadi mengenai hukum jual beli dalam masjid, adapun mengenai hukum jual beli di dalam kawasan atau persekitaran atau halaman masjid, suka saya merujuk. Suka saya merujuk tu bukan Amirul Adha, tu penyusun kitab. Kepada sebuah kaedah fiqh yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Apa kata Imam Suyuti? Al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Hukum bagi persekitaran itu adalah sama seperti hukum bagi yang empunya persekitaran. Asas atau dasar bagi kaedah ini diambil daripada sebuah hadis. Hadisnya saya baca pengertian pasal hadisnya panjang. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW sabda bahawa perkara yang halal itu nyata dan yang haram itu juga nyata. Dan di antara keduanya ialah perkara-perkara yang mustabihat. Mustabihat ni kesamaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Sesiapa yang bertakwa, maksud takwa dalam hadis ni berhati-hati. Siapa yang bertakwa, ya ini berhati-hati mengenai perkara syubhah. Sama-sama ragu-ragu yang orang kata syubhah kan. Maka ia telah membersihkan agamanya dan maruahnya. Tetapi siapa yang terjerumus ke dalam perkara-perkara syubhah, berarti ia telah terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Seperti seorang yang mengembala di sekitar jurang. Mengembala di sekitar jurang, ditakuti akan terjerumus ke dalam jurang tersebutlah. Ketahuilah bahawa bagi setiap pemerintah itu ada larangan-larangannya. Ketahuilah bahawa larangan-larangan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa di dalam jasad itu ada seketul daging. Jika elok dagingnya itu, maka eloklah seluruh jasad. Tetapi sekiranya rosak daging itu, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahawa daging itu ialah qalbun, iaitu jantung. Ada orang kalbun hati, tapi dalam hadis ini masukkan jantung.
Jadi berdasarkan kaedah ini, Imam Suyuti kata harim. Harim. Lihat perkataan harim. Harimun. Harim ni ialah halaman. Halaman ataupun persekitaran masjid. Itu harim. Maka hukumnya adalah hukum masjid. Asas ini asasnya. Sekitar masjid ni ada hukumnya sama dengan masjid. Duk kata Imam As-Suyuti. Duk luar sekitar. Koridor. Rumah Imam Dahlan masjid ke bukan? Ya bukan. Masa bukan harim. Tidak harus, yang ini tidak boleh duduk di situ untuk berniaga. Ini asasnya. Dan begitu juga bagi orang yang berjunub, hadas besar, dan harus tidak di situ dengan orang yang berada di dalam masjid. Dan begitu juga hukum i'tikaf. Kita lihat dalam Sabilil Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, juzuk 2 halaman 32. Penyusun mentakrifkan beberapa pecahan penyusun kitab. Yang pertama sebut aja masjid ni, yang pertama dikatakan rahbatun. Rahbah ni apa? Kawasan luar masjid yang dipagari atasnya pada kelilingnya, kerana sama ada diketahui keadaan rahbah itu diwakafkan ataupun tidak, kerana mengamalkan dengan alamat yang zahir. Hukumnya apa? Hukumnya seperti hukum masjid juga. Maka dibilangkan masjid serta rahbah itu seperti sebuah masjid juga. Maka sah ikut makmum yang berdiri di dalam rahbah kepada imam yang berdiri di dalam masjid, ataupun sebaliknya. Dan jika jauh musafah, yang ini jarak pada antara keduanya lagi mendindingi antara kedua-duanya beberapa bina, ya ini binaan, bangunan yang terus pintunya sekalipun. Itu bahagian pertama panggil rahbah. Yang keduanya harim. Harim ni takrifnya apa mengikut Sabilil Muhtadin? Tempat yang disediakan ia akan membuang sampah masjid, ataupun tempat menumpahkan air ataupun barang sebagainya. Hukumnya tiada ia seperti hukum masjid. Duk masih dalam kawasan masjid ni ada tempat yang dihukumkan masjid dan ada tempat dihukumkan bukan masjid. Daripada takrif ini, baik, ni tuan-tuan nampak contoh. Ini namakan harim. Mengikut Sabilal Muhtadin, ya, ini tempat disediakan untuk buang sampah lah katakan, ataupun menumpahkan air. Maksudnya kalau mana seseorang itu duk mengiktiraf tempat tersebut nak buang sampah, duk kata ini masjid, selagi mana orang tak boleh buang sampah situ, dalam ni boleh buang sampah, ia bukan dinamakan tempat tersebut, tidak dirikan solat berjamaah. Duduk luar pun orang tidak buang sampah. Mana tempat orang tak buang sampah, nak tumpahkan air pun tidak, maksudnya tempat itu dimuliakan. Pada kita lah, tempat itu rahbah, duk boleh sembahyang berjemaah di situ, boleh ikut makmum di situ. Daripada takrif yang diberi oleh penyusun Sabilil Muhtadin, dapatlah kita ketahui bahawa maksud harim di sisi Al-Imam Suyuti. Tadi awalnya Imam Suyuti ni sebut umum, tapi nak maksud sebenarnya Imam Suyuti ni macam mana? Penyusun Sabilil Muhtadin kata yang harim itu, kata Imam Suyuti, sama dengan maksud rahbah di sisi Al-Syekh Al-Banjari, iaitu kawasan dalam pagar masjid mempunyai kehormatan seperti dalam masjid. Menurut Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, selagi dalam pagar masjid tetap kena jaga adab. Tetap kena jaga adab. Semua kegiatan, tapi kalau Imam Suyuti semua rahbah dengan harim
sama. Rahbah dengan harim sama. Duk masih dalam masjid ni. Cuma sini buang sampah mana? Luar. Oh, luar tu itu keluar dari khilaf terus. Duk kata ada orang buang sampah dalam masjid ataupun nak menumpahkan air. Semua kegiatan seperti berniaga dan sebagainya tertegah dijalankan di situ. Oleh itu, marilah kita menghindarkan masjid-masjid kita daripada perkara-perkara syubhah. Contohnya apa sahaja yang disebutkan tadilah. Semoga masjid-masjid kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya boleh memberi ketenangan dan ketenteraman kepada siapa sahaja yang beriktikaf di dalam masjid tersebut. Wallahu a'lam. Persoalannya selebihnya dia asasnya ialah tanah wakaf. Tanah wakaf. Kalau ikut undang-undang, semua binaan apa saja sekarang kena rujuk ke wakaf, pejabat wakaf, mohon kebenaran. Ada juga dalam masjid yang telah difatwakan, maksudnya bukan masjid. Maksudnya apa? Ada orang buat, masih lagi dalam pagar masjid, tapi dia buat satu bangunan, orang boleh nikah kat situ, bagi contoh. Betul? Ya, asalnya kita boleh nikah dekat dalam masjid. Tapi kalau untuk orang perempuan yang haid, boleh masuk tak? Ya, tak boleh. Masa dia nak duduk tu. Jadi adalah pihak masjid mohon kebenaran, dibuat satu bangunan di luar masjid, tapi mesti dalam pagar. Dan difatwakan itu bukan masjid. Itu bukan masjid. Jadi orang perempuan kahwin di situ, kan? Sebab kalau duduk dalam ni, nanti macam mana dia nikah dah ni? Sebab ada orang di dalam haid ke dah besar, dia berjunub, duduk masuk juga. So ngaji, saya tak boleh ngaji, saya datang bulan. Datang bulan aku duduk dalam masjid pula. Ini berlaku. Ya. Baik. Kalau sini asas yang paling asas ialah dalam. Duduk sini orang legal ni buat apa? Nikah. Boleh? Sini boleh. Ini masih diiktiraf sebagai masjid duduk luar ni. Jadi kalau sembahyang tutup sekalipun, ini pintu ke apa? Pintu. Selagi dia pintu, dia boleh. Jadi luar ni mesti masjid. Jadi peniaga tak boleh luar ni, kat koridor ni. Parking, duk kita dah diiktiraf, duk ada kelonggaran. Tapi kalau orang perempuan yang keadaan haid, adakah dia tak boleh duduk dalam kereta? Itu kelonggaran yang tertentu diberi. Duk orang perempuan, suami sembahyang dalam ni, dia duduk dalam kereta. Kereta tu kat mana? Adakah mesti parking keluar? Duk, ya boleh parking, kan? Dan asasnya kita sembahyang, kawasan kita ni iktiraf sampai koridor ni. Kalau duduk sembahyang Jumaat contoh penuh, duduk parking boleh. Kalau nak berniaga, duduk parking lah. Nanti rujuk pejabat qadi, ini iktiraf macam ni. Ada masjid yang diiktiraf luar, kan? Asasnya sekali yang dalam ni, dekat kawasan kapet merah ni, duduk pintu. Itu asasnya. Itu kena rujuk dulu pejabat qadi. Tanya imam daerah. Ya? Tak, kalau ni luar ni. Luar adakah jadi orang perempuan dalam keadaan haid, kan pejabat agama kata apa? Duduk kat dewan. Duduk kadang orang tak faham, boleh tampal ni lah. Ada masjid, saya tak ingat masjid mana duduk tampal.
Duduk macam Masjid Bandar Baruda tu, duduk belakang sekali, duduk tangga situ orang boleh duduk. Itu buat untuk program, tapi dia cantum bangunan Masjid Bandar Baruda yang belakang sekali, kalau lalu pintu belakang. Duduk belakang tu ada tempat harim, tempat buang sampah, duduk kat belakang. Macam Masjid Bandar Baruda belakang. Jadi keadaan masjid beza-beza. Jadi itu kena rujuk imam daerah nanti macam mana. Persoalannya, apakah hukum merokok di dalam masjid dengan tidak mengotori masjid? Iaitu seperti dengan menyediakan bekas-bekas membuang habuk rokok. Tu apa namanya? Apa, X-ray. Kan? Tak apalah, ada isap rokok kat area sini. Kan ada bekas habuk. Besar ke ada orang pakai tin susu. Kita lihat. Berkata penyusun Qurratul Ain. Ni fatwa Syekh Ismail Zin. Fatwa Syekh Ismail Zin. Tentang ni ada orang mokok dalam masjid. Jawapannya, semoga Allah memberi taufik kepada jawapan yang benar, bahawa merokok itu sendiri daripada sudut hukumnya. Dia hukum ada dua, mokok. Kalau tanya tak mokok, dia kata haram. Tanya orang mokok, dia kata makruh. Baik, sudut hukum lain. Baik, hukum ada dua. Makruh ada, haram ada. Rujuk kitab. Okey. Hukum dia ada dua. Kalau fatwa, tuan-tuan nak tanya saya fatwa mana? Fatwa Johor ke fatwa kebangsaan? Fatwa sepakat kata haram. Yang Tuan Haji sebut tadi, Johor baru keluarkan fatwa. 2 bulan lepas saya duduk pergi seminar fatwa, saya baca. Dia ada, tapi enactment berapa saya tak ingat. Dia ada 20, saya ingat saya fatwa baru. Tu difatwakan haram. Tu tanya kerajaan lah. Tanya orang jual lah. Kalau jual, ada orang kaitkan dengan dadah. Itu hari orang kaitkan haram pakai apa? Pakai exhaust bising. Dia kaitkan dadah. Yang isap dadah kena tangkap tak? Isap dadah kena tangkap. Isap dadah kena tangkap. Jual dadah pun kena juga. Sekarang yang pakai exhaust besar kena tangkap. Exhaust kuat kena tangkap. Yang jual exhaust tak kena tangkap pula. Jadi perbandingan tu tak kena. Jadi kita lihat ni. Tapi yang kita bincang, nak isap kat luar dia punya pasal lah. Ini isap dalam masjid. Baik, hukum asasnya dia ada dua. Hukum pertama, makruh. Ini di sisi, sebab kalau tanya kita, pendapat kita, boleh jadi betul, boleh jadi salah pendapat kita ni. Tapi biasanya salah. Pasal kita keluar pendapat ikut cita rasa kita. Pada pendapat saya boleh, kata dia. Tanya ni tak boleh pula. Ada tanya kalau sihat boleh, sakit pun tak boleh. Oh gitu pula. Tanya doktor kata tak boleh. Pejabat kesihatan kata tak boleh. Tapi dia isap rokok juga. Doktor isap rokok ada? Ada juga. Baik, hukum pertama kata makruh. Makruh ni tak bagus lah, tapi tak berdosa lagi. Yang pertama di sisi ulama Asy-Syafi'iyah. Bukan mazhab lain, mazhab Syafi'i. Hukum pertama kata makruh. Dan sebahagian ulama-ulama lain. Dan sebahagiannya pula mengatakan haram, kerana ia termasuk daripada benda-benda yang mengeluarkan bau yang tidak disenangi, di samping ia mengotorkan mulut dan merosakkan dada dan membazirkan sebahagian hartanya. Kalau ada hujah kata haram, ini hujah dia. Datangkan penyakit. Ada orang kata, tak, saya isap makin sihat. Macam mana tu pasal dulu ada saudara kita, saudara lah, dia kerja kampung, kerja kelapa. Orang kerja kebun ni dia biasa isap
Isap ukuk lah, jarang tak isap ukuk. Di Isap Suria 16. Satu hari 2 kotak. Duk sehat, kerja kuat. Duk satu hari sabit kelapa jatuh kat belakang. Jatuh. Jadi agaknya kalau hisap kan ada tar dalam badan. Agaknya tarnya tu bergegar tu sumbat jantung terus. Tak boleh nafas. Jadi tahan. Doktor tak pernah hisap ukuk. Bila tak hisap makin teruk penyakit dia. Jadi dia hisap ukuk senyap-senyap tanpa pengetahuan doktor. Duk curi-curi. Tuan-tuan sekali pergi SSA tu ada dah. Duk orang tiba-tiba nyuruk kat belakang. Itu bukan hantu. Kat rumah mayat tu. Itu bukan hantu, tu orang hisap ukuk senyap-senyap. Pesakit. Jadi tak lama sihat. Tak lama tu dia punya penyakit semput tu sihat. Duk yang tak boleh nafas tu sihat sendiri. Doktor tanya, awak makan suplemen apa boleh cepat sihat? Oh, saya hisap ukuk saya siap. Jadi dia baik. Wallahualam. Tapi jangan jadikan hujah. Itu tak boleh jadi hujah. Dia. Jadi yang kata haram ni jadi duk bazir harta. Duk orang kata, saya tak bazir. Saya tak beli. Saya minta orang je. Ini korang sama. Duk minta saja. Ada yang hisap jadi tabiat. Mesti kena hisap, duk ketagih. Tak hisap tak boleh. Lepas makan mesti nak hisap. Tak makan tak apa kata dia. Lepas makan mesti hisap. Ada yang suka-suka je. Tanya rewang baru hisap. Dia tak hisap ukuk. Duk orang tu. Nah, rasa lah sikit. Hisap sikit-sikit kan. Layan pupah kan. Dia tak hisap. Jadi dia tak mazih. Dia tak terkait di sini. Habis kenapa fatwa duk haram? Dia pasal untuk orang awam. Jadi kalau fatwa ni mufti dah bincangkan. Dia duk fikir yang maslahat tertentu. Sebab majoriti orang hisap ukuk kerana suka-suka ke kerana ketagih? Majoriti. Okey, kalau ada orang kata hisap ukuk boleh jadi sihat. Hisap ukuk jadi sihat. Dikata lah. Majoriti orang hisap ukuk sihat ke sakit? Jadi itu mufti tentukan itu. Kalau ada orang kata, dia kata tak bazir lah. Pasal saya tak beli. Saya minta orang je. Majoriti orang hisap ukuk beli ke minta orang? Minta orang. Kalau ada orang kata tak bazir. Lagi apa kata sebab tadi? Berbau mulut. Kalau ada tak usah, saya kalau hisap ukuk makin wangi mulut saya. Majoriti orang hisap ukuk bau ukuk ke bau minyak wangi? Kalau hisap ukuk bau kasturi bagus juga kan. Gitu kan. Dan asap ini ialah makanan setan. Jin suka asap. Dua orang kata bakhur lain. Jin takut asap bakhur. Asap yang disukai oleh jin bukan asap bakhur. Tu asap tu yang pupah-pupah mana gitu. Jadi mufti tentukan fatwa dasarkan maslahat. Duk umum. Duk umum. Duk orang tua zaman dulu yang duk isap ukuk daun kan. Isap ukuk daun duk suka-suka kan. Duk ulama isap ukuk dulu pun isap ukuk daun. Isap Winston ke ukuk daun. Duk ada tok-tok guru zaman dulu duk pak kiai-kiai di Indonesia kan isap ukuk daun. Dan tak ada pernah berani anak murid tanya, kenapa pak kiai isap ukuk? Tak pernah. Tak ada orang berani tanya. Jadi hukum ada dua. Kalau tuan-tuan tanya kenapa mufti fatwa itu, dia bergantung pada umum lah. Adapun sekiranya ia dilakukan di masjid sebagaimana disebutkan di dalam soalan tadi, ataupun di tempat-tempat lain seperti majlis-majlis ilmu dan sebagainya, duduk dalam masjid, asasnya dalam masjid dia isap ukuk, ataupun buat tempat lain, duduk buat program Maulid Rasul, duduk ceramah agama, tapi buat kat padang seolah, duduk pasang kemah, itu masjid bukan? Ya bukan masjid.
Tapi dia isap rokok dalam program. Duk ceramah, tengah ceramah dia isap rokok belakang sambil dengar ceramah. Maka perbuatan tersebut hukumnya haram. Isap rokok dalam masjid haram, isap rokok pada dalam majlis ilmu pun haram. Majlis ilmu ni bukan ilmu agama je, duk belajar ilmu akademik pun tu satu yang dimuliakan, pun haram juga. Tadi kalau isap rokok yang kata ada makruh, ada kata haram, tu umumnya di luar masjid. Tapi kalau dalam masjid tak ada khilaf lagi, hukumnya haram. Kerana ada unsur-unsur menghina kemuliaan tempat tersebut. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Nur hidayah Allah itu bersinar. Di mana? Di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala mewajibkan dan memerintahkan supaya masjid itu dimuliakan dan dihormati. Jadi merokok pula merupakan suatu perbuatan yang menunjukkan tidak memuliakan ataupun tidak menghormati masjid, dan seterusnya ditakuti orang yang melakukannya itu akan mendapat su'ul khatimah, iaitu mati dalam keadaan hina. Ini pun sekiranya ia tidak bertujuan menghina masjid. Sekiranya ia bertujuan menghina masjid, maka tidak syak lagi ia dihukumkan sebagai murtad wal'iyadzubillah. Ada orang isap rokok memang duduk kerana dia isap rokok, bukan kerana nak menghina. Duk kerana isap rokok kerana nak menghina, duk memperlekehkan masjid, wal'iyadzubillah. Ditakuti dia punya akidahnya itu terjejas. Jadi masjid adalah salah satu syiar daripada syiar-syiar Allah yang wajib kita anggungkannya. Allah SWT sebut dalam Quran, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa, yakni takwa hati orang mukmin. Orang yang merokok dalam masjid bolehlah dianggap sebagai orang yang tidak mengagungkan masjid. Ni tuan-tuan yang marah, ni duk cerita duk isap rokok dalam masjid. Ini berarti hatinya telah kosong daripada sifat takwa. Sebagaimana yang kita ketahui, hati tidak akan kosong. Sekiranya ia kosong daripada takwa, maka sesuatu yang lain pasti mendudukinya. Tidak lain tidak bukan adalah syaitan. Dan kalau takwa tidak mengisi hati, maka secara tidak langsung kejahatanlah yang menempatinya. Sengaja membiarkan hati ditempati kejahatan, hukumnya adalah haram. Duk kita biar hati kejahatan masuk dalam hati. Kita tahu perbuatan dalam buat merukuk dalam masjid haram. Duduk dalam masjid, tak kisah waktu gotong royong ke, waktu ngecat ke, dia haram. Maka perbuatan haram akan menempati kejahatan di dalam hati. Duk sengaja kita biarkan, hukumnya haram dan berdosa. Perbuatan tidak menghormati masjid dengan merukuk berarti sengaja membiarkan hati dipenuhi kejahatan. Oleh itu merukuk dalam masjid hukumnya haram. Duk kalau ada orang kata makruh, itu hukum luar masjid. Luar masjid. Masih ada perbezaan pendapat. Duk fatwa kata haram. Maka dengan itu marilah kita menjauhi perbuatan yang boleh membawa kepada hati kita kosong daripada sifat takwa, khususnya perbuatan merokok dalam masjid. Jadi kita sebenarnya bukan duk merokok saja. Ngumpat pun tak boleh. Ada orang nak ngumpat, aku nak cerita sonok sikit dengan kau ni. Ni cerita panas ni. Kejap. Ni dalam masjid, kita nak ngumpat luar masjid. Ngumpat luar masjid pun tak boleh. Duk kata dalam masjid. Ni dalam masjid, kita ngumpat dekat koridor. Duk ngumpat kat mana? Luar masjid ke dalam masjid? Haram. Duk ngumpat, cerita pasal orang. Ngumpat boleh tak? Ngumpat ada yang boleh. Ada yang boleh duk cerita
Contohnya nak melaporkan kesalahan. Dok ada orang rumah masuk mencuri. Rumah masuk mencuri. Jadi polis siasat dia, macam mana hukum mencuri tu? Oh, saya tak boleh ngumpat pasal mencuri. Dok cerita pasal kejahatan orang, dilaporkan pada pihak berkuasa, ya boleh. Banyaklah ada beberapa perkara yang ngumpat yang dibolehkan. Dok cerita buruk pasal orang, lain-lain tidak boleh. Apakah hukum solat Jumaat jika hari raya jatuh pada hari Jumaat? Hari raya dulu tahun berapa Ada Akan hari raya. Tuan-tuan sembahyang Jumaat? Sembahyang Jumaat Ada part tak payah sembahyang Jumaat. Kita tengok, tapi langsung tak terkait dengan kita. Dalam kitab Mughnil Muhtaj juzuk 1 halaman 539, bab solat Jumaat, penyusun di antara lain berkata, sekiranya berketepatan hari raya dengan hari Jumaat, lalu datang orang kampung yang seruan azan dapat didengar daripada kampung mereka. Kita berdiri dalam sebentar lawang azan, nanti kita sambung. Wallahu a'lam.
Baik tuan-tuan rahmatullah, kita sambung sikit. Jadi kita lihat dalam kitab Mughnil Muhtaj, sekiranya berketepatan hari raya dengan hari Jumaat, lalu datang orang kampung yang seruan azan dapat didengar daripada kampung mereka, ya ini mereka datang ke masjid jami' untuk menunaikan solat hari raya. Dan sekiranya mereka pulang ke kampung mereka setelah solat raya, nescaya mereka tidak akan sempat datang ke masjid semula untuk solat Jumaat. Maka diharuskan mereka pulang ke kampung dan meninggalkan solat Jumaat pada hari itu menurut pendapat yang asah. Pendapat asah ni ialah pendapat yang sahih, paling sahih daripada yang sahih. Tetapi sekiranya waktu Jumaat telah masuk sebelum sempat ia meninggalkan masjid, iaitu seperti waktu solat Jumaat telah masuk sejurus ia memberi salam solat raya. Ini orang sembahyang raya lambat ni. Dia belum beri salam dah masuk waktu Jumaat. Maka menurut pendapat yang zahir, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh kami, bahawa ia tidak boleh meninggalkan Jumaat. Tak boleh balik lah. Tak boleh balik. Yang pertama tadi, penggan pertama, apa yang tuan-tuan faham? Duk sembahyang raya awal pagi, balik rumah, kemudian kalau mereka nak datang semula, tak sempat. Sebab balik je dah berjam. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan balik rumah, duk sembahyang sini, balik rumah berapa jam? Ini cerita zaman dulu ni saya rasa ni. Duk orang duduk dalam kawasan kampung, pergi masjid jalan kaki, hutan kan, duduk jauh kan. Betul tak? Dulu masjid tak banyak tuan-tuan, sebab tu panggil masjid jami'. Masjid tak banyak. Jadi orang dulu tak ada kereta, duduk jalan pun susah. Jalan susah. Atau duduk pedalaman sangat lah. Saya pernah masuk kampung orang asli, dalam tu. Tapi kampung orang asli pun sekarang ada masjid lah. Katalah tuan-tuan duduk tengah hutan, duduk nak keluar ke bandar, nak pergi masjid. Kalau naik kereta 3 jam, kau jalan kaki berapa jam? Agak-agak lah tuan-tuan pergi sembahyang raya, kemudian habis sembahyang raya balik, nak pergi sembahyang Jumaat semula sempat? Duduk tak sempat. Tu yang pertama dikatakan dia boleh meninggalkan solat fardu Jumaat. Dalam bab solat Al-Aidain, solat Aidain ni solat 2 hari raya lah, Aidilfitri dan Aidil Adha. Beliau menambah lagi, sekiranya penduduk-penduduk Badawi, kampung pedalaman, hadir ke masjid jami' untuk menunaikan solat hari raya yang berbetulan jatuh pada hari Jumaat, maka mereka diharuskan pulang ke kampung masing-masing sebelum menunaikan solat fardu Jumaat. Maksudnya apa? Diharuskan. Duk lepas sembahyang raya boleh pulang. Duk ada orang kata, jangan pulang, kita kena tunggu sembahyang Jumaat. Kena tunggu. Itu orang kata. Tapi menurut hukum mereka boleh pulang. Kewajipan fardu Jumaat itu gugur daripada mereka sekalipun mereka sudah hampir dengan waktunya, dan mereka juga dapat mendengar azan, dan sekiranya mereka berusaha mendapatkan Jumaat itu dengan berpatah balik ke masjid. Dia balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk dengar, pusing balik lah. Dia pusing balik. Tapi pasti mereka dapat menunaikannya kalau dia pusing balik lah. Ini adalah kerana sekiranya mereka ditaklifkan, iaitu diwajibkan untuk tidak boleh pulang ke kampung masing-masing, ataupun mereka diwajibkan berpatah balik. Kita yang tadi wajib patah balik tak wajib. Kalaulah mereka ni wajib patah balik untuk mendapatkan Jumaat itu, maka itu akan menyusahkan mereka, sedangkan solat Jumaat itu gugur dengan adanya masyaqqah. Masyaqqah yakni kesukaran. Tetapi sebaliknya, sekiranya mereka tidak menghadiri solat hari raya di masjid, iaitu mereka hanya solat hari raya di tempat mereka, duduk sembahyang kat rumah, maka wajib mereka menunaikan fardu Jumaat. Dah ada orang dia buat pilihan, saya tak nak pergi masjid sembahyang raya, saya nak sembahyang kat rumah. Begitu keadaan sekalipun, penyusun kitab Al-Wafi mengatakan di dalam masalah ini ada 2 kemungkinan. Dalil bagi masalah ini ialah beberapa buah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abi Dawud. Dikatakan di sini
Daripada Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami berkata, aku menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bertanya Zaid bin Arqam dengan katanya, apakah kamu pernah menyaksikan bersama Rasulullah SAW 2 hari raya yang berhimpun pada satu hari? Zaid jawab, ya ada. Muawiyah bertanya lagi, bagaimana baginda lakukan? Zaid kata, Rasulullah SAW tunaikan solat hari raya dan kemudian memberi rukhsah, iaitu kelonggaran terhadap solat Jumaat. Lalu bersabda, siapa yang ingin menunaikan solat Jumaat, maka bolehlah ia solat. Daripada hadis ini dan hadis-hadis lain, ulama berbeza pendapat dalam menghuraikannya. Walau bagaimanapun di sini saya hanya menyebutkan pendapat iaitu qaul rajih di dalam mazhab Syafi'i yang saya nukilkan daripada sama ada kitab Mughnil Muhtaj maupun kitab lain, iaitu kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah halaman 54. Penyusun kata apa? Sekiranya berketepatan hari raya dan hari Jumaat. Sebenarnya banyak pendapat tapi kita ini satu pendapat, ni pendapat yang rajih di sisi mazhab kita. Sekiranya berketepatan hari raya dan hari Jumaat, maka menurut pendapat yang asah, pendapat yang paling sahih di sisi Al-Imam Syafi'i, bahawa Jumaat tidak gugur. Tuntutannya daripada penduduk negeri, iaitu penduduk sekitar Masjid Jami'. Adapun mereka yang datang daripada kalangan penduduk kampung, yang boleh dikatakan pada masa ini di Malaysia ialah mereka yang solat fardunya di surau-surau, bukan di Masjid Jami'. Maka pendapat yang rajih mengenai mereka, gugur tuntutan menunaikan solat Jumaat ke atas mereka. Sekiranya mereka selesai solat hari raya, bolehlah mereka pulang ke kampung masing-masing dan tidak menunaikan solat Jumaat. Jadi pendek kata, seperti yang saya sebutkan, di zaman kita ini tidaklah ada masalah kalau kita balik sembahyang raya, taklah maksudnya berjam-jam. Betul? Duk balik sembahyang raya, adakah kita sempat untuk berpatah balik ke masjid? Duk masa pun banyak. Maka kita tak termasuk daripada golongan ini. Ini kalau orang rumah jauh dengan masjid. Kesimpulannya, berdasarkan apa yang disebutkan di sini, kalau orang rumah jauh berjam-jam duk jalan kaki, kalau dia buat pilihan sembahyang raya, maka bila dia balik, dia ini gugur untuk solat Jumaat. Tapi kalau dia sembahyang kat rumah, wajib dia pergi sembahyang Jumaat. Dan dia tak sama sekali dengan kita pada hari ni kan. Macam Imam Dahlan tu balik depan tu kan. Kita rumah sekitar sini, dan di kawasan kita di Malaysia sekarang sudah banyak masjid, dan majoriti orang sudah ada kenderaan. Jadi gitu Jadi tuan-tuan rahmat Allah, insya-Allah akan datang kita sambung perkongsian kita, apakah harus berbilang jemaah di dalam sebuah masjid pada satu waktu. Sembahyang jemaah, sembahyang. Mungkin ada antara kita dah tahu, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, ada yang kata tak sah. Jadi kita lihat perbahasan daripada tafsir Al-Qurtubi. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, yang baik dan buruk itu sampai Allah SWT atas kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.